Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya masih pula dah. Hari ini hari Khamis 6 Ogos 2026 Masihi bersamaan dengan 22 Safar 1448 Hijriah. Sekarang ni pukul 7.06 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Pada buat video daily report kemarin, saya pas semaya maghrib baru saya pergi baru saya keluar pergi masjid untuk dengar kuliah, dan juga ada jamu lah sikit lah lepas pada maghrib tu biasalah hari Rabu tak pergi pasar akal lah. Hari Rabu mulai Khamis tak pergi pasar akal lah, tak boleh kemarin. Pas semalam tak pergi, ada hujan sikit, ada hujan sikit. Ada kunai tu hujan sikit. Sebab juga rasa repot gemung gitu sekejap. Tapi sekejap sangatlah, sekejap. Lepas tu tak pergi dah. Lagi pun letih jugalah. Panas Benar tak letih mana, tapi panas. Masalah panas. Panas menyebabkan tubuh tu jadi lemah. Lepas tu juga ada ada fikir seperti biasa lah. Ini memang ada seperti biasa. Lepas tu semaya ke apa. Ini memang ada seperti biasa. Lepas tu baru dah gap ini mana ada seperti biasa. Lepas tu pukul 11.30 barulah balik ke rumah. 11.30 malam 11.30 balik ke rumah. Tidur dalam pukul 2.30 gitu. Bangun pada 6.50 pagi, bangun terus mandi, semai subuh, makan sarapan. Lepas tu dalam pukul 8 tu pergi ke kedai Fikri, minum pagi seperti biasa. Tu saya pasal dapat kerja tu, saya dapat gaji lah daripada kerja sini. Kerja Pak Mozak tu pun dapat gaji juga. Pagi lagi dapat gaji dah. Pasal 2 hari kan hari kami dapat gaji. Jadi dapat dah dalam 100 berapa 2 hari? 120. Dia kira gaji full. 70 ya sehari. 14 ya. 140 lah. 140 dapat. Lepas tu sini pun petai baru dapat 100 200 28. Jadi total 420 ya. Lepas tu kerja hari ni buat side ray. Ray kan rakam perabot A ni. Perabot dia tu side ray dia tu. Ray untuk perabot lah. Rakam atas kan. Sebelum kita bubuh rakam halus-halus pula. Besi ke apa? Besi China tu. Buat perabot dengan besi China. Dan lepas tu bila pasang nanti hari Sabtu ni pasang, barulah bubuh besi angle tu kan. Besi kecil tu. Barulah bubuh atak. Dia buat barang tu hari ni. Klik dalam pukul 3.50 minit petang. Baru klik. Siap dalam pukul 3.40 itu saya barang. 3.50 balik. Sampai rumah sedang buat dalam pukul 4.2 minit. Klik tu terus mandi, semaya asar, semaya zuhur. Dalam pukul 4.12 minit petang semaya zuhur. Semaya asar dalam pukul 40 saat ni baru semaya asar. Balik dia main Facebook apa. Dah terlelap sekejap lepas semaya zuhur tadi. Lepas tu terus main ke sini lah dalam pukul 7 ni. 7.4 minit ni. 7.3 minit ni main ke sini. Lepas ni dah molek lah 3 minit perjalanan ni. Terus main 7.6 minit ni terus buat video daily report. 7.6 minit petang ni terus buat video daily report. Okey, saya sekali saja ajak nak buat awal ni, tapi ada hujan sikit, takut gangguan siaran tu kan. Jadi ajak nak buat dalam bonus setengah lagi, tapi ada hujan sikit tadi. Terus berat tidak, takut dah tak dengar pula suara saya ni, nak tak jelas pula. Okey, 7.6 minit terus buat video daily report ni. Okey, saya sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.